Okey, mata tak boleh nak tidur. Jom kita unboxing PEM Swiss 50 gram. Alright. So kita buka dulu. Okay. So ini 100 gram dan 50 gram lah. So size dia pun beza. Alright. Okay, ini sertifikat dia. So kita beli 4 butir ni. Sebenarnya ada 8 butir tapi 2 butir dah ada orang beli. Jadi kita unboxing. Alright. So kalau korang tengok dia punya casing ni dah berbiji ni. Kita dah ambil ini yang 100 gram punya lah. Dah berapa kotak ni. Ok, setakat ni. Right, Alhamdulillah. Bila harga emas lagi tinggi, kita punya tak tahulah panic buy ke apa ke. Ok, dan orang makin alert untuk beli emas, takut harga dia meningkat lagi tinggi. Ok, jadi kita casing cantik lah. So, ni pun siapa yang ada apa namanya dia punya stacking punya cara kat. Right, so macam biasa kita susun dulu dia punya nombor. Susun 24 25 6. Okay, kalau salah ni jahanam baik. Jahanam. Tak boleh masuk arah tu, kena reject sebab nombor siri dengan nombor punch card body dengan sertifikat tak sama. Okay, jadi ini 50 gram, ini 100 gram besar. 100 gram besar sikit. So macam biasa kita masukkan dalam casing. Pernah berlaku tersalah masuk, tersalah sertifikat, lepas tu barang tak boleh masuk arah ni. Okay, jadi kat situ sebenarnya menjadi kekacauan lah. Transaksi tak boleh buat kan? Tak ada barang spare lah tu. So inilah PEM Swiss. So ini zoom sikit. Plastik ni cepat koyak tau. Masalah sikit pecah. Bukan koyak, dia pecah. Okay, so ini 50 gram dan dan 100 gram.